Banyak masa hari ni kita bersihkan najis-najis yang ada di dalam reban. Bila dah ada alat ni, senanglah kita nak tapiskan pasir ni daripada najis-najis tu. Kan najis je yang kita boleh asihkan, bulu-bulu ayam pun boleh sangkut. Boleh lah ni. Kita bersihkan kesemuanya yang ada di dalam reban ni supaya tak adalah penyakit yang ada di dalam reban ni nanti. Tak adalah ayam-ayam yang sakit. Biasalah kalau dah rajin macam ni lah cerita dia. Banyak kerja kita boleh buat. Tapi kalau dah malas, macam tu je lah. Bagi ayam dah minum je. Bila kita dah settle tapis kesemuanya, kita ratakan semula pasir-pasir yang ada di dalam reban ni. Video ni terpaksa dicepatkan sebab panjang pula. Bila dah settle ratakan ke semua kawasan, kita sembuhkan pula dengan racun serangga. Racun serangga ni kita gunakan sedikit saja supaya apa yang ada di dalam pasir tu matilah. Kita dah settle, kita sembuhkan ke semua kawasan, kita taburkan pula dolomite. Orang jangan risaulah, bila kita dah tabur ni, kita boleh letak terus ayam. Bila dah settle ke semuanya, settle lah tugas kita untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.